أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka mematuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita dalam Wacana Ar-Rawdah edisi Ramadan Mubarak. Dan pada kali ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang istimewa. Beliau aktif dalam social media juga, terutama dalam TikTok. Kalau ada dalam kalangan kita yang follow akaun beliau, Al-Belurani Al-Falaki, pasti mengenali tetamu yang kita bersama pada kali ini. Kalau kita membicarakan tentang penentuan arah kiblat ataupun melihat anak bulan Ramadan dan Syawal, beliau adalah orangnya yang mana kita boleh menjadikan pakar rujuk dan bertanya. InsyaAllah beliau yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Jumad bin Abdul Razak, Pegawai Halil Wali Samkanan dan merupakan Ketua Bahagian Falak di Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Salam Ramadan Karim. Ramadan Karim. Jadi Ustaz, tahun ni macam mana Ustaz dengan raya kita? Adakah raya mengejut ataupun mengikut hisab Ustaz? Alhamdulillah, apapun kita kena melalui dulu proses ru'yah dan insya-Allah muktamadnya akan diisytiharkan oleh penyimpan mahar besar raja-raja. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Apapun topik kita kali ini Ustaz, bukan bercerita berkenaan dengan Al-Falak, tapi kita akan berkongsi dengan semua yang bersama kita berkenaan dengan topik Ramadan dan keajaiban doa. Okey Ustaz, untuk membuka tirai wacana kita pada kali ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita semua bagaimana doa yang khusyuk itu dapat memberi kesan kepada jiwa dan rohani seseorang Muslim, terutamanya dalam bulan Ramadan ini Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Terima kasih tuan puan moderator. Berkaitan dengan soalan tadi, bagaimana Ramadan dapat membentuk hati dan jiwa kita agar kita dapat berdoa dengan rasa lebih ikhlas dan juga berkesan. Digariskan bahawa yang pertama, kita tahu Ramadan ini adalah juga dikenali sebagai Ramadan Mubarak, iaitu bulan Ramadan yang penuh keberkatan, dan berkatnya itu membawa kepada tazkiyatun nafs, iaitu penyucian hati. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini cukup famous dan merupakan ayat pensyariatan puasa, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seumpama mana kewajipan itu kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Bila merujuk satu hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW menyebut at-taqwa hahuna, sambil dia menyebut bahawa takwa itu adalah di hati. Nabi SAW menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali, menunjukkan bahawa
matlamat orang yang berpuasa ini adalah untuk mencapai takwa. Takwa ini adalah penting dan merupakan satu matlamat yang seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan dia kena capai perkara ini. Kerana apa? Sebab dengan takwa itulah terletaknya di hati, dan bila terletak di hati, bagaimana proses-proses amalan kita di dalam bulan Ramadan itu tujuannya adalah untuk menyucikan hati kita. Menyucikan hati. Sebab kerana dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, maka itulah yang akan mendatangkan doa. So bila kita berdoa itu dengan rasa tulus, dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting takwa ini yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, Ramadan ini juga dia mendidik kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Sebab dalam satu hadis qudsi Nabi SAW menyebut, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam firman dan hadis qudsi ini, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Menyatakan bahawa bagaimana puasa ini merupakan satu ibadah yang sangat spesial, sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahawa puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang akan dapat menilai. Sebab puasa ni dia istimewanya, siapakah yang benar-benar tahu berpuasa, melainkan Tuhan punya diri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Orang lain tak tahu. Cuma pada kita masuk bulan Ramadan, maka kita semua imagine semua orang puasa, kan? Tetapi ada juga orang tidak berpuasa, mungkin kerana musafir, kerana sakit, ataupun kerana keuzuran syar'i. Tapi tiada suatu tanda pun yang menunjukkan dia itu bahawa dia puasa. Contohnya lah, dia tidak berpuasa tu ada tanda di dahi ke, ataupun hidungnya jadi merah kuning ke apakah, kan? Tidak. Cuma bagaimana puasanya hanya diketahui oleh Tuhan punya badan dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang akan membalaskan puasa itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, merujuk kepada puasa ni dia tujuan dia untuk melemahkan nafsu kita, melemahkan syahwat kita. Itu tujuannya. Kenapa kita lapar dan dahaga dan kita berpuasa? Kerana semua itu nak menundukkan nafsu kita. Sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa puasa melemahkan nafsu dan mematahkan dominasi syahwat. Apabila syahwat dilemahkan, hati akan menjadi ikhlas dan lembut, dan doa lahir daripada kerendahan diri. Mana doa kita ni kita lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih tulus. Kerana apa? Sebab hati kita telah direndahkan. Kenapa hati kita menjadi rendah? Sebab puasa tadi. Sebab puasa ni lah dia akan turunkan nafsu kita diturunkan syahwat kita. Apabila turun semuanya, maka kalaulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan asbab daripada itulah doa kita rasa ikhlas, kita rasa khusyuk, kan? Daripada kita nak bandingkan kalau kita berdoa dalam keadaan perut yang kenyang dan dalam keadaan perut yang lapar, lain doanya, kan? Lain. Orang yang dalam keadaan hatinya yang ikhlas, hatinya yang takwa, penuh hati dia, kalau dia berdoa lain berbanding dengan hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu bahawa Ramadan Al-Mubarak, Ramadan ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Dalam suratul Baqarah membicarakan tentang pensyariatan puasa daripada ayat 183 sehingga ayat 186 dan seterusnya. Bagaimana Allah Ta'ala meletakkan satu ayat dalam ayat 186 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Atas tadi struktur ayat tu cerita bab pensyariatan puasa ketika mana sakit, ketika mana musafir,
dan ketika mana orang kata yang orang sakit kemudiannya tidak harapan untuk sembuh, maka berkaitan dengan fidyah dan sebagainya. Tiba-tiba ayat yang selepas daripada itu cerita berkaitan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka menunjukkan bahawa puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan itu kita tidak boleh pisahkan dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Katsir menyatakan bahawa kedudukan ayat ini memberi isyarat kepada kita bahawa orang berpuasa ini sangat dekat dengan makbulnya doa. Kan dalam satu hadis Nabi SAW menyebut ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak tolak doa mereka. Antaranya apa dia? Antaranya orang yang shaim, orang yang sedang berpuasa hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Maknanya siang hari kita berpuasa itu doa kita sangat dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitulah ayat 186 tadi, kata Ibnu Katsir menyatakan bahawa bagaimana orang yang berpuasa ini dengan doa dia tidak boleh jauh. Bahkan dalam kita sedang berpuasa, doa kita sangat-sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya apa dia? Doa merupakan sebenarnya menjadi rutin yang sepatutnya berlaku kepada orang yang sedang berpuasa dan tidak boleh ditinggalkan, dan kita kena minta kepada Allah Ta'ala, bahkan kena memperbanyakkan doa. Cara kita nak lebih khusyuk, lebih tawaduk, lebih rendah diri ketika mana berdoa, itulah maknanya dengan puasa itu sendiri. Dengan puasa itu sendiri membentuk kepribadian kita, membentuk keadaan kita, membentuk iman kita. Akhir sekali insya-Allah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan boleh menyebabkan jiwa hati kita akan menjadi khusyuk di dalam meminta kepada Allah Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Maksudnya orang yang berpuasa ini dia hadir atau melangkah dalam bulan puasa itu dalam keadaan hatinya suci kepada Allah SWT. Dan ada juga mungkin Ustaz, kalau berkaitan dengan hati ni, ada satu konsep yang kita boleh kata konsep sabar, tawakal dan berhusnuzon dengan Allah SWT. Mungkin ada doa-doa kita di luar Ramadan itu belum diijabah lagi. Jadi bagaimana konsep tersebut kita boleh aplikasikan dalam bulan Ramadan ini Ustaz? Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan untuk menarik khususnya orang-orang yang beriman supaya kembali kepada Allah. Dalam tempoh setahun, mungkin 11 bulan telah berlalu, maka satu bulan yang cukup dengan keberkatan ni, dengan Ramadan tu sendiri, maka akan bukan sebelum ni bukan kita tidak sabar kan. Sabar ada juga berlaku sebelum Ramadan kan. Kemudian bukan kita tidak bertawakal ketika mana sebelum Ramadan. Kemudian mungkin bukan juga kita tidak berhusnuzon pada sebelum bulan Ramadan. Tapi semuanya sebenarnya itu sudah ada proses tu. Cuma bila kita memasuki bulan Ramadan dengan keberkatan bulan Ramadan lagi, macam mana sabar contohnya Allah Ta'ala bentuk lagi. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar itu sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas, tanpa perhitungan. Disebut bahawa juga bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Kan? Banyak kita kena sabar. Sabar dari makan minum Ustaz. Sebanyak kita kena sabar. Sedangkan disebut dalam ayat ini bighairi hisab. Orang yang sabar ni ganjarannya sangat besar. Bighairi hisab. Kita tak boleh nak nilai. Jika dia bersabar dan tiada had dan tiada terhitung banyaknya, menunjukkan bahawa maqam orang sabar ni suatu maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau kita berada dalam bulan Ramadan, kan mesti banyak sabar. Sabar daripada melakukan ketaatan, kata Ibn Rajab sebut sabar dalam kita meninggalkan benda-benda yang haram, maksiat dan sebagainya. Bahkan termasuk sabar dalam apa yang Allah takdirkan ke atas kita, kata Ibn Rajab. Kadang-kadang kita biasalah sabar terhadap apa yang Allah Ta'ala uji, itu biasa kan.
sabar terhadap segala bentuk, jangan buat maksiat, itu benda biasa. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahawa takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita belum tentu kita boleh bersabar. Jadi betapa besarnya orang yang mampu menghadapi ataupun berada dalam keadaan orang kata yang sabar, apatah lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi mana sabar? Sabar kita. Sabar. Sebab orang yang sabar ni insya-Allah kalau dikaitkan dengan doa, doanya akan Allah Subhanahu wa taala akan dengar dan Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang daripada kamu akan diperkenankan selagi dia tidak tergesa-gesa. Maknanya disuruh minta sampai jangan kau kata aku telah berdoa tetapi tidak diperkenankan bagiku. Jangan kau cakap gitu. Jangan kau cakap begitu. Makanya apa dia? Sabar. Doa aja. Doa selagi mana kita termampu. Jadi jangan kita menuntut bila mustajabnya doa kita ini. Jangan menuntut. Mana yang penting kau berdoa, sabar, tunggu, jangan tergesa-gesa. Datangnya jawapan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bila Ramadan sabar menahan lapar. Bila Ramadan sabar meninggalkan dosa. Bila Ramadan ni sabar menanti jawapan doa kita. Kemudian disebut sebagai tawakal tadi kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah itu baginya. Kan? Siapa yang bertawakal kepada Allah cukuplah. Allah lah segala-galanya. Kita sudah buat kerja, kita sudah minta pada Allah Ta'ala, jadi serah pada Allah Ta'ala. Allah nak bagi kita macam mana, kurang-kurangnya usaha telah pun kita usahakan. Janganlah pula ada setengah kadang-kadang kita ni terus bertawakal. Tawakalnya lah kan, parking kereta tanpa dikunci, tanpa apa-apa semua, biasa. Kenapa kau tak kunci kereta? Tawakal je lah. Tawakal begini tidak kena. Kurang-kurang kita kena berusaha. Apa usaha kita? Kalau kereta tadi kena kunci dan pastikan dia tutup dan sebagainya. Jadi lepas tu kalau orang nak pecah ke apakah tu, kita nak buat macam mana? Kan kita telah bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam konteks semasa Allah Ta'ala uji kita dengan ekonomi, Allah uji kita dengan tekanan kerja, Allah uji kita mungkin kalau globalnya peperangan dan krisis kemanusiaan. Ada lagi Allah Ta'ala uji kita dengan isu kesihatan mental. Ini banyak ni kan. Kadang-kadang macam-macam orang sakit mental sekarang ni. Kadang-kadang ada orang sudah sejarah dia kalau disabitkan suatu kesalahan, apabila ada kad penyakit pesakit sebagai pesakit mental, lepas ya. Ini isu-isu yang kita nampak bahwasanya ramai orang diuji dengan keadaan sedemikian. Jadi bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut, melainkan betapa besarnya kita sabar dalam semua perkara, kita usaha dalam semua perkara, kita doa dalam semua perkara, dan tawakal itu penting, iaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu husnuzan. Husnuzan apa dia? Berbaik sangka. Nabi SAW dalam satu hadis qudsi menyebut, "Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Ini firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Ini disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi apa sahaja sangkaan hambaku, maka Allah menyebut aku bersama dengan dia. Jadi bermakna apa sangkaan kita kepada Allah. Kalau kita bersangka baik, bermakna Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan Allah akan kabulkan apa yang kamu sangka. Dan sebaliknya kalau sekiranya kamu bersangka buruk, juga Allah maha mengetahui. Dan itu yang kamu akan dapat. Jadi kita sentiasa berhusnuzon. Apatah lagi kalau berkaitan dengan doa tadi ni. Bila kita berdoa, kita penuh harapan. Bila kita berdoa, jangan berputus asa. Bila kita berdoa, jangan menyalahkan takdir. Aku doa dah 20 tahun dah doa, tapi tak makbul-makbul lagi. Kita sentiasa berbaik sangka, jangan putus harapan, terus berdoa. Hari ini ramai orang diuji kan, kegagalan, masalah keluarga. Maka inilah masanya. Ramadan inilah masanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dia bukan soal Allah nak makbul cepat, lambat atau macam mana. Tapi bila doa ni sebenarnya dia penghubung. Dalam bulan Ramadan ni dia penghubung dengan Khaliq. Ya, Khaliq kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibarat dengan hubungan cinta. Kan? Maknanya bila kita sentiasa meminta pada Allah Taala, merintih pada Allah Taala, memohon pada Allah Taala, tu sebenarnya wa idza sa'alaka ibadi, ni Allah Taala sebenarnya nak tengok kita tu. Kita kalau meminta dengan manusia, sekali kita minta, mungkin dia bagi. Dua kali dia minta, dia tengok-tengok sudah. Bagi jugalah, mungkin berhati. Kali yang ketiga, belum sempat kita minta, lari sudah dia. Manusia. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa orang yang suka meminta-minta ini sebenarnya adalah suatu keaiban. Dan juga kalau dia meminta untuk, meminta istilah dia minta yang perkara yang untuk kepentingan diri, dan orang kata kalau dia meminta sesuatu tanpa usaha dia, itu mana satu keaiban. Dan sifat meminta-minta ini disebut bahawa bila kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan muka yang orang kata tiada isi di akhirat nanti, menunjukkan bahawa satu keaiban. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala si firda lain, semakin banyak kita meminta kepada Allah Ta'ala, semakin menunjukkan itulah kehambaan, itulah kita seorang hamba. Makin banyak kita minta, makin Allah Ta'ala suka. Jadi berkaitan dengan doa, sama ada dia dimustajab ataupun tidak, teruslah meminta kepada Allah Ta'ala. Kita kena sabar, kita kena tawakal, dan kena sentiasa berbaik sangka. InsyaAllah Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini sebagai wasilah yang ekspres lah Ustaz, kan kata, sebab kata Ustaz tadi, orang yang berpuasa itu doanya tu lebih dekat dengan Allah, lebih mustajab lagi, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin kalau kita berkata berkenaan dengan keajaiban doa Ustaz, adakah ianya terletak pada permintaan yang dikabulkan ataupun pada kita lihat pada perubahan diri orang yang berdoa itu Ustaz? Okey. Bila kita memohon kepada Allah Ta'ala ni, dia terkait dengan adab, terkait dengan suasana, terkait dengan tempat, terkait dengan keadaan. Itu kalau kita lihat, ada disebut beberapa riwayat bahawa ada waktu-waktu tertentu yang dimustajabkan doa. Antaranya pada bulan Ramadan. Kalau berbentuk harian di luar bulan Ramadan, Yaumul Jumaah itu juga kita disarankan sentiasa berdoa. Kemudian ba'da solah, setiap kali kita sembahyang. Dan ada merujuk menunjukkan tempat, berdoa di mana? Berdoa di depan Raudhah, kan, berada dalam Raudhah di Mekah. Kemudiannya berdoa antara dua khutbah. Itu di antara tempoh-tempoh ataupun tempat yang menunjukkan tempat-tempat kita berdoa. Jadi berkaitan dengan Ramadan, kalau nak dikaitkan tentang mustajabnya doa ni, keajaiban mustajab doa ni banyak dilihat dari segi sudut pelbagai lah. Tapi kita hamba Allah Ta'ala ni merupakan doa itu suatu ibadah. Jadi satu ibadah ni kita kena buat. Mustajab tak mustajab itu bukan kerja kita, tapi adalah permintaan kita tu kepada Allah Ta'ala, itu satu doa. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha qalu idza nukthir qala Allahu akthar. Tiada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu doa yang padanya bukan ithmun, satu perkara yang mendatangkan dosa, wala qati'atun rahim, dan juga tidak sebab untuk memutuskan silaturahim. Maka kalau dia berdoa, bukanlah doa itu semata-mata padanya itu ada yang mendatangkan dosa dan memutus silaturahim. Ada juga sebut bahawa bila kita berdoa pada diri kita itu sendiri, pastikan kita ini tidak melakukan perkara yang dosa. Dan tidak ada kita ni yang bersifat yang memutuskan silaturahim. Sebab
Kalaulah kita bersifat sedemikian, hanya boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak makbulkan dan tidak mustajabkan di atas kita sendiri. Disebabkan kita sendiri. Sebab perkara tersebut, bila sebut doa ni, dia satu ibadah. Dia tidak akan bercampur dengan perkara dosa. Jadi Nabi SAW menyebut, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada dia ahda thalathin, melainkan Allah memberinya salah satu daripada 3 perkara. Apa dia 3 perkara tersebut? Pertama, dikabulkan segera doanya. Yang kedua, doanya itu akan disimpan dan menjadi saham akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada keburukan. Ini bentuk 3 jenis doa yang Allah akan bagi, perkenankan ke atasnya. Jikalau dia berdoa dalam masa yang sama, dia menjauhkan dosa, tidak ada sifat memutus silaturahim, maka Allah Ta'ala akan kabulkan di antara 3 ni. Dikabulkan segera doa dia. Itu kadang-kadang adab kita membaca doa. Sebelum baca doa, pastikan pertama mulakan dengan basmalah. Ini adab berdoa. Basmalah pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hamdalah, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian mintalah apa saja. Itu adab. Kemudian tutup. Doa ni tutup dengan apa? Tutup dengan salawat. Sebelum tutup dengan salawat, sebaik-baik doa dalam kita berdoa, jangan tinggal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sibuk manapun kita, kalau kata mau cepat macam mana, tak adalah tangan seketika yang mungkin, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup. Kemudian tutup dengan selawat. Itu di antara adab kita berdoa. Kemudian kalau sebelum berdoa lagi istighfar, astagfirullah, 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 kan. Kita istighfar supaya dapat menyucikan dosa. Kita memang orang dosa, kan, tidak akan terlepas daripada dosa. Maka antaranya kita menghilangkan dosa itu dengan kita beristighfar. Kemudian para sahabat bila mendengar perkara ini, maka para sahabat kata apa? Kalau begitu kami akan memperbanyakkan doa. Kami akan memperbanyakkan doa. Bila Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, kata, doalah kamu, mintalah kamu, selagi mana kamu tak buat dosa, kamu tak memutuskan syarat, minta. Allah akan mustajabkan doa kamu. Allah akan simpan doa kamu di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi apa yang kamu minta tu, Allah akan bagi. Nabi sahabat tadi kata, kalau begitu kami minta banyak sikit, minta banyak-banyak lagi. Tapi Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memang dah bagi banyak kepada kamu. Subhanallah. Itulah menunjukkan bahawa nak bandingkan permintaan apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri pada kita, itu tidak akan terbanding. Itu tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Mungkin kita tak perasan, kan, maksudnya doa tu ajaibnya macam mana. Kadang-kadang bukan apa yang kita dapat depan mata tu. Contoh, sebelum kita berdoa kita rasa gelisah, no? Tapi setelah kita berdoa, tenang. Itu kadang-kadang keadaan itu pun Allah Ta'ala telah memberikan the spot kepada kita, merasakan sesuatu benda yang sebelum berdoa gelisah, lepas berdoa kita rasa tenang. Sehingga akan disebut bahawa kadang maqam ini disebut sebagai maqam sakinah, maqam yang memberikan kita ketenangan. Sebab disebut dalam satu kata-kata Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hikam, dia menyebut, jangan lambatnya pemberian membuatkan kamu berputus asa, kerana Allah menjamin penerimaan doa bukan pada waktu yang kamu mahu, tetapi pada waktu yang Dia kehendaki. Kan? Jangan, apa maksud ni kata-kata Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, jangan kamu kata minta, lalu Allah tak makbul, kita rasa putus asa, kan? Tapi hakikatnya Allah lah yang memustajabkan doa kita, cuma, kan, bukan pada apa yang kita minta, tapi Allah akan memberi bila mana kita perlu, dan bila mana dia maha mengetahui mana yang sesuai diberikan
waktu itu dan dimustajabkan dimustajabkan doa kita tersebut. Jadi bagaimana Ramadan ini mengubah diri kita yang mungkin payah nak berdoa kan, rasa ego, tinggi diri kan. Jadi Ramadan ni bila kita berdoa, kita menundukkan diri kita. Kalau dengan Allah kita tundukkan, mudah-mudahan juga dengan makhluk kita lagi-lagi tundukkan, atau mengubah daripada ego kepada tawaduk, sifat putus asa. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan bila Ramadan ini yang kita sebelum ni lalai, insya-Allah akan jadi sedar, insya-Allah. Hebatnya bulan Ramadan ni dengan doa. Masya-Allah, insya-Allah Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita beralih sedikit dalam konteks mengaplikasikan doa dalam kehidupan seharian kita Ustaz. Pandangan Ustaz lah, bagaimana untuk kita mungkin mendidik masyarakat pada masa kini untuk bukan sekadar hanya menghafal doa itu secara lafaznya saja, tapi menghayatinya, dan bagaimana juga doa ni dapat memberi kita kekuatan dari segi emosi dan spiritual Ustaz. Okey. Doa ni kita kena faham dan kita tahu konsepnya. Doa itu bukan semata-mata dilafazkan, tetapi pertama kepada siapa kita berdoa? Tentu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Mungkin untuk mak bapak kita, untuk diri kita, untuk seluruh umat Islam dan sebagainya. Dan mengapa kita kena meminta? Mungkin takkanlah masa kita susah baru kita nak minta. Sedangkan kita dalam konsep meminta kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba, bukan hanya sekadar semasa susah, tetapi senantiasa. Kita kena minta pada Allah Ta'ala ni senantiasa, sehingga ada amalan-amalan yang sudah pun menjadi kewajipan kita, dan itu memang pun konsepnya meminta pada Allah Ta'ala. Contohnya solat. Solat 5 waktu sehari semalam yang menjadi kewajipan pada kita. Kita dipaksa untuk salat. Kewajipan. Jauh wajib ni maknanya suatu ibadah yang kita tak boleh tinggal dosa. Kita tahu bahawa maksud solat itu sendiri pun segi bahasanya apa dia? Doa, minta kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam orang yang menjaga solat, sama ada yang fardu ataupun sunat, sebenarnya inilah hubungan yang sangat orang kata rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh tinggalkan solat, maka itu menunjukkan bahawa itu juga salah satu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lainlah. Dan juga selain daripada itu, kita kena memahami dan faham apa yang kita minta. Contohnya berapa orang kata, kita tengok bagaimana para nabi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Contoh sebagai Nabi Yunus AS. Apa doa Nabi Yunus ketika mana Allah uji dia berada dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus AS. Tiada Tuhan yang selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Suratul Anbiya ayat 87. Kalau kita mengamati doa ni kan secara tadabburnya, itu penting apa yang kita minta, kita faham yang kita minta tu, maka itu lebih khusyuk tu dalam berdoa ni. Kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah imam, dia berdoa fully bahasa Arab kan, tak ada masalah, boleh. Dan masyarakat mungkin kalau kita mungkin ada yang faham, ada tak faham. Tapi kalau diselang-selikan dengan ada juga imam ataupun yang berdoa dengan bahasa Melayu, dengan bahasa kita, maka zauq dia, rasa dia lain, lebih khusyuk, sebab kita faham apa yang kita baca dan apa yang kita minta. Apapun, ikutlah, berdoalah, ikut kesesuaian kita. Yang penting kita faham apa yang kita doa. Contohnya macam tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus AS bila dia diuji. Jadi kita lihat bahawa hebatnya doa Nabi Yunus ini dimulai dengan tauhid. La ilaha illa anta, tiada Tuhan disembah melainkan engkau ya Allah. Kemudian
tasbih pula, puji Allah Ta'ala lagi, mensucikan Allah, la ilaha illa anta subhanak, kan, maha suci engkau ya Allah. Kemudian rendah diri Nabi Yunus alaihissalam, inni kuntu minas zalimin, aku ya Allah, aku ni orang tergolong dalam golongan yang zalim. Ini Nabi kan, Nabi. Jadi bagaimana Nabi Yunus ni berdoa, dia mengagungkan Allah, dia mensucikan Allah Ta'ala dengan penuh tinggi, lalu rendahkan diri, ya Allah, ya Allah, aku ni termasuk dalam golongan yang zalim. Maknanya sifat tawaduk, pengharapan tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok pada macam mana doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Kita tahu Nabi Zakaria ni diuji dengan apa? Diuji dengan zuriat. Diuji tak ada pewaris. Bahkan dalam kisah dah panjang lah kan, Allah uji dia. Kemudiannya bila diuji dengan keadaan tersebut, dalam surah Maryam ada menyebut, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Termasuklah Maryam kan. Yang semua ni kisah berkaitan dengan bab pewaris dan juga zuriat. Ini satu ujian yang Allah Ta'ala. Tapi tengok, kalau kita melihat yang menunjukkan bahawa bagaimana Nabi Zakaria, Maryam sudah lanjut usia, pewaris tak ada lagi macam Nabi Zakaria, pewaris tak ada lagi. Tapi bagaimana, bayangkan daripada muda kahwin sampailah di umur itu Allah Ta'ala uji dengan zuriat, tapi sifat husnuzan itu sangat tinggi. Ini para Nabi. Tapi sentiasa berkeyakinan dan memohon kepada Allah Ta'ala. Dan semuanya doa-doa ini dirakamkan di dalam Al-Quran untuk memberikan panduan kepada kita. Ada Allah Ta'ala uji orang yang berkaitan dengan zuriat. Kahwin dah lama, tapi zuriat tak dapat. Ini adalah cerita sebagai pengumbat bagi mereka, dan sentiasa berbaik sangka dan sentiasa mohon kepada Allah Ta'ala. Begitu juga, ini nak sebut apa dia, kita kena faham apa yang kita minta. Dan doa-doa para Nabi ini sebenarnya sangat-sangat tinggi yang sepatutnya menjadi amalan kepada kita. Begitu juga doa Nabi Ibrahim AS disebut dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, dan juga daripada zuriatku, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ini doa sepatutnya ibu bapa tak tinggal ni. Kita dan ibu bapa tak tinggal. Dan ajar anak-anak dengan doa ni. Sebab kita nak supaya bukan kita saja jaga solat, zuriat-zuriat kita juga turut menjaga solat. Kenapa Nabi Ibrahim AS menyebut solat? Sebab solat ini merupakan satu perkara yang asas, basic dalam agama kita, dalam kita beragama. Jadi bagaimana solat ini makamnya sangat-sangat tinggi dan istimewa. Dan kalau kita tengok pun, tempat solat itu sendiri pun yang dibina Nabi Ibrahim AS, iaitu di Makkatul Mukarramah, menjadi simbol yang besar, terutamanya berkaitan dengan solat. Tengok pula doa, Rabbi ja'al hada baladan aminau warzuq ahlahu minas samarat. Ini antara doa Nabi Ibrahim juga. Doa kata Makkah itu sendiri kan. Bila meninggalkan di situ anak dia bersama dengan Siti Hajar kan. Inilah doa. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan kurniakanlah kepada penduduknya rezeki daripada pelbagai buah-buahan. Sampai hari ini doa Nabi Ibrahim, dia faham akan doa ini. Jadi salahkah kita berdoa, contohnya kita mendoakan, ini menunjukkan balad dan aminah, menunjukkan di mana, di Mekah kan. Tapi kalau kita membacakan doa ni, kita niatkan supaya di rumah kita, di mana-mana tempat, kita mengharapkan tempat kita aman, damai, rumah kita aman, damai, ada suami, ada isteri, ada anak-anak yang mendamaikan. Ini doa. Jadi kalau orang faham berdoa, dia akan baca doa ni kan. Tengok risau anak dia tak solat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kita doa supaya kita faham seumpama pernah dipohon oleh para nabi dulu berkaitan dengan solat, begitulah kita. Itu maksudnya tadabbur dalam kita
doa. Jadi kalau kita melihat ketiga-tiga doa para nabi ini, pertama semuanya menggambarkan tentang apa, bermulanya pengagungan kepada Allah Ta'ala. First kan, doa mereka semua pertama mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua diiringi dengan rasa rendah diri, semua serah apa dengan Allah SWT, menunjukkan rendah diri. Dan apa yang diminta berkaitan iman, berkaitan dengan akhirat kan. Itu doa tu. Jadi menunjukkan bahawa doa ni Masya Allah, Subhanallah kan, yang membuatkan kita akan lebih terpelihara dan akan membentuk kepribadian kita dah, insya-Allah. Kalau kita tengok hari ni lah kan, mahasiswa, remaja, semuanya ini akan berhadapan dengan beberapa ujian. Contohnya tekanan akademik. Ada juga orang akademik ni kan. Belajar, tekanan. Kemudian ada krisis identiti. Nak sebut macam mana krisis identiti ni, dia pun tak tahu sama ada itu lelaki ke perempuan, ataupun sengaja kelirukan diri. Kau tu dah lelaki yang jadi perempuan, kenapa? Krisis identiti. Gangguan media sosial, lagilah zaman kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian anxiety dan tekanan kan, belajar, tension, belajar, semuanya itu. Dan bagaimana doa kita ni mengubah tadi ni. Contoh, menjadikan doa itu terapi rohani, menjadikan doa itu emotional receipt, maknanya merisitkan apa-apa pergaulan menjadi kusut apa semua ni, dia jadi perbaiki semua. Kemudiannya menjadikan doa itu sebagai sumber kekuatan sebelum peperiksaan. Dan itulah yang jadikanlah amalan pada orang-orang Islam bila anda ambil peperiksaan ini, khususnya bagi orang yang sedang belajar dan sebagainya, doa. Itulah doa. Kemudiannya doa ni kita jadikan sebagai penawar ketika mana kecewa. Jadi doa, kecewa apa? Kecewa macam-macam lah kan. Jadi amat penting. Jadi kita praktikkan doa ini di mana-mana, terhadap diri kita, kepada keluarga kita. Dalam bulan Ramadan ni banyakkan berdoa, sebelum berbuka berdoa. Itu di antara juga waktu-waktu yang mustajab doa. Dan kalau kita yang ada anak-anak ni, ibu bapa sekali-sekala bila berdoa depan anak, macam mana? Ya Allah, Alung, berikanlah Alung seorang yang soleh. Di depan anak kita mendoakan, minta pada Allah Ta'ala, sebut nama anak di depannya. Itu sebenarnya memberikan satu psikologi yang sangat-sangat baik, dan sudah pasti anak akan ingat. Dulu abah aku pernah mendoakan dulu. Sudah hakikatnya pun memang seorang ibu, seorang bapa akan sentiasa akan mendoakan pada anak-anak dia. Tapi bila bayangkan kalau lepas solat kita beralih dan kita berdoa angkat tangan dalam bahasa Melayu, sebut nama anak satu apa yang kita, ya Allah baikilah akhlak mereka, ya Allah permudahkan mereka hafal Quran. Contoh kalau sedang hafal Quran, contoh begitu. Jadi bagaimana mereka kita doakan di hadapan mereka. Jadi itu di antara contoh-contoh bagaimana doa itu sendiri akan dapat memberikan kebaikan kepada kita bersama lah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Maksudnya Ustaz, mungkinlah Ramadan ini menjadi titik tolak kita menjadikan doa itu sebagai terapi, bukan saja kepada diri kita, keluarga kita terutamanya, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin memandangkan Ramadan ni pun singkat dan terasa cepat ya Ustaz. Jadi mungkin ada boleh yang Ustaz sharekan dengan kita semua amalan-amalan doa ataupun apa doa yang paling penting yang kita panjatkan dalam bulan Ramadan, dalam waktu yang barakah ini, insya-Allah Ustaz. Okey. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu bertanya kepada Nabi SAW, dia kata apa, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, apakah yang perlu aku baca? Maka Nabi SAW pun menjawab, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayat At-Tirmizi. Jadi menunjukkan bahawa doa ni menjadi petunjuk kepada kita. Kita kena baca tiap hari dalam bulan Ramadan, apatah lagi berlaku pada malam Ramadan.
sebut tadi kata bila bertemu dengan malam Al-Qadar kan. Tetapi kita malam Al-Qadar ni pun malam yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang pastinya berlaku pada malam-malam Ramadan. Itulah secara praktikalnya, kita di mana-mana pun tiap-tiap malam Ramadan, kalau kita pergi solat tarawih, maka doa ini akan dibacakan. Namun walaupun ianya dibacakan, kita secara individu kena memperbanyakkan juga membaca doa ini di malam-malam Ramadan. Malam ni apa makna malam? Malam ni bermula maghrib sehinggalah waktu subuh. Jadi malam ini bukan kata kita hanya hadir tarawih, kita bacakan doa ni. Itu pun bukan kita baca. Apa siapa baca? Imam baca, ataupun Bilal yang baca. Sebenarnya tidak begitu. Mana bila doa ni dibaca malam-malam Ramadan, mungkin selepas maghrib, mungkin juga sebelum isyak, apalah selepas solat sunat dan sebagainya, kita kena sentiasa membaca, kata banyak membaca doa ini. Sebab inilah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna doa ni? Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu pemaaf. Tuhibbul afwa. Memang sifat Allah ni suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Penting doa ni menunjukkan bahawa kita memohon kepada Allah Ta'ala itu memohon keampunan. Dalam bulan Ramadan, apa yang kita harapkan supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut bila Nabi naik di atas mimbar, bila Nabi naik, Nabi menyebut amin. Naik lagi sikit, Nabi menyebut amin. Naik lagi yang tinggi, sebut amin. Sahabat pelik tengok, kenapa Nabi begini ya? Maka bila selesai Nabi turun, maka faqila, maka ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tak pernah tengok kau begini ni, menyebut amin amin sebanyak 3 kali. Maka Nabi SAW pun menjawab, dia kata, ketika aku naik, malaikat Jibril datang kepada aku lalu mendoakan, celakalah hamba itu, jauhlah dia daripada rahmat Allah. Lalu bila diberikan peluang dalam memasuki bulan Ramadan, lam yughfar lahu, dia tidak mendapat keampunan Allah, maka diaminkan oleh Rasulullah. Doa Jibril itu diaminkan oleh Nabi. Mana kita diberikan peluang masuk dalam bulan Ramadan. Hari ini sudah masuk berapa? 7 7 Ramadan kan. Jadi bagaimana kita 7 Ramadan ataupun Ramadan akan datang, macam mana kita mohon keampunan kepada Allah Ta'ala? Sebenarnya apa-apa saja amalan kita dalam bulan Ramadan ini semua menjurus kepada keampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa siang hari dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Man qama, siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah, malam aja, salat maghrib, tarawih, baca Quran, tadarus, doa, apapun ibadah malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa. Apatah lagi kalau salat, apatah lagi ibadah-ibadah yang lain, bersedekah dan sebagainya. Orang bersedekah ni antara kelebihannya, dia memadamkan api neraka. Itu semuanya merujuk kepada pengampunan dosa. Jadi rugi orang yang berada dalam bulan Ramadan, dia tidak beramal ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, maka keluarnya macam mana? Jadi kita masuk dalam bulan Ramadan sehingga Nabi ajar kita supaya sentiasa berdoa. Kita buat doa ni, doa jangan tinggal malam-malam Ramadan, doa. Siang Ramadan pun doa. Kita mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab kenapa kita mohon keampunan? Dunia ni sementara, pasti kita akan mati selepas ni. Jawatan yang ada tak bawa ke kubur, akan ditinggalkan. Apatah lagi kalau harta tidak akan menemani kita dalam kubur, kita akan tinggalkan. Hanya kita harapkan iaitu kita perlu bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, dosa kita diampunkan, hati kita dibersihkan, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Allah a'lam. Insya-Allah, amin Ustaz. Baik, mungkin untuk yang terakhirnya Ustaz, sebagai penutup ringkas daripada Ustaz, apa pesanan yang boleh Ustaz kongsikan dengan kita berkaitan dengan hubungan Ramadan, doa dan perubahan dalam hidup kita, insya-Allah Ustaz? Ramadan bukan sekadar mungkin iftar yang mewah dan iftar yang macam-macam lah. Bukan sekadar kita up to date, kita tarawih di mana, apa semua.
bukan sekadar bersembang di media sosial dan sebagainya, tetapi Ramadan ini ada bulan membina hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ramadan bulan menyembuhkan hati kita. Ramadan bulan melahirkan manusia yang bertakwa. Jika selepas Ramadan solat lebih terjaga, lidah lebih bersih, hati lebih lembut, doa lebih hidup, maka itulah tanda Ramadan kita berjaya, insya-Allah akan dikurniakan takwa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pesanan yang padat berkenaan dengan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempena bulan Ramadan ini, kita gunakanlah peluang yang ada ini kan Ustaz, untuk kata Ustaz tadi, menjadikan diri kita lebih baik lagi, bukan sahaja dalam bulan Ramadan tapi berterusan di bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Itu sahaja daripada kami. InsyaAllah kita bertemu jika ada peluang lagi ya Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Itu saja, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.